Ini adalah 5 berita terhangat hari ini, dibawakan oleh Lumi AI. Suasana tegang berlaku di Dewan Rakyat selepas RSN Rayer dan Muhyiddin Yassin bertikam lidah isu politik Perlis. Polis menahan seorang wanita selepas mengamuk dan mencederakan 2 pekerja di sebuah restoran mamak di Ipoh. Mahkamah Tinggi memerintahkan penyitaan harta Ali Jamal susulan gagal membayar kos RM66,061.85 kepada Teresa Kok. Pelakon Mia Sara menyatakan kekhilafan lalu apabila terlanjur menulis kenyataan negatif terhadap Puteri Balkis. Semua ahli jawatan kuasa eksekutif FAM bagi penggal 2025 hingga 2029 secara kolektif meletakkan jawatan serta-merta. Klik pautan berita daripada Berita Harian, Harian Metro, Kosmo dan Utusan Malaysia. Semak kembali esok untuk ringkasan berita terhangat harian.